Ini bahaya. Cara memilih kentang yang betul adalah pastikan dia belum bertunas. Apa yang Dr. Zubadi cakap betul? Kalau nak pilih kentang, jangan pilih yang ada bertunah. Tak kisahlah tunah dia banyak ke sikit ke. Kan? Kalau ada hijau, tolong jangan pilih. Orang yang tag aku dekat video Dr. Zubaidi kan? Berbuih mulut, aku dah pernah explain dah pasal ni. Siapa tak boleh pilih ubi yang bertunah, yang hijau. Cakap dah dulu. Apa? Aku ulang balik. Ingat baik-baik. Kawasan ubi kentang yang ada tunah, kawasan hijau, ataupun ubi kentang tu terkopek ke, terkeluar kulit ke, ataupun kentang tu tiba-tiba bahagian tu ada lebam. Baik kata, pergi cari kentang lain. Sebab apa tahu? Bahagian situ, dia tinggi dengan solanin. Solanin tu benda yang sama Dr. Zubadi sembang. Tapi ada satu compound yang Dr. Zubadi terlupa pandang. Dia lagi bahaya. Alpha-Shakunin. Jadi cerita, alpha-Shakunin lagi teruk daripada solanin. Dua-dua adalah glycoalkaloid. Apa benda pula glycoalkaloid tu? Okay, macam ni, nak bagi hampa senang faham, ubi kentang tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi dia ada musuh. Contohlah macam landok ke. Landok kan makan kentang, betul? Kucing ke. Ini real ke? Dia pulak dia makan ubi. Semua ni musuh kentang. So macam mana kentang nak defend diri daripada musuh-musuh dia? Dia hasilkan glycoalkaloid. Yang ni defense mechanism dia. Benda ni toksin. Kita manusia cerdik. Kentang yang ada tunah, potong bahagian tunah, potong pula bahagian hijau. Cerdik pula buat fries. So dia ingat buat homemade french fries tu sihat lah. Padahal buat daripada kentang hijau, kentang tunah. Lagi jahanam badan. Tapi aku tak kata kat dia Aku kata kat hampa. Orang-orang yang tak tahu yang ubi bertunah ni bahaya dan beracun. Tak percaya aku. Tak apa, aku tunjuk kajian. Apa alpha-Shakunin ni boleh buat bila masuk dalam usus korang? Nampak ni bila hampa teropong, rupa dia macam ni. Kita tengok bawah mikroskop, rupa dia macam ni, berjari-jari. Macam jari-jari tu kan. Ini yang ni kita panggil villi. Yang rambut-rambut dia tu kita panggil microvilli. Benda ni lah membantu untuk penyerapan protein lah, karbohidrat lah, lemak lah. Faham? Tahu apa alpha-Shakunin ni buat? Dia menjahanamkan virus dekat small intestine hang. Sebab tu lah bila hang perasan, hang makan ubi yang ada hijau, betul hang kerak sikit perut, rasa nak muntah. Tahu aku sembang Shakunin tau. Belum lagi solanin, sama je binatang ni. Dia dapat rosakkan sel lining pada usus korang. Bau dekat usus. Belum lagi masuk dalam darah korang. Alpha-Shakunin, solanin, dia akan menyebabkan salur darah hampa kembang. Hampa-hampa yang ada masalah hypertension, makin teruk tekanan darah rendah. Dia rasa macam, pening Persipa ni, pening. Padahal dia tak sedap, dia baru dia berhomemade french fries daripada kentang tunah. Tu tak teruk lagi tu, ada kesan lagi teruk. Shakunin dengan solanin boleh buat. Solanin dan Shakunin adalah neurotoksin. Neurotoksin tu maksudnya toksin terhadap saraf. Memang ada kajian dia kacau saraf korang. Kacau neurotransmitter acetylcholine. Kacau pula enzim acetylcholinesterase. Tak kena sawan. Hallucination, nampak benda. Dan ada satu case report sampai dia kacau degupan jantung Masa normal ke jantung berdegup macam ni? Memang tak lah. Dan paling teruk boleh menyebabkan kematian. Kalau makan terlalu banyak kentang hijau, kentang yang ada tunah. Aku bohong ke? Hampirlah baca artikel ni. So, aku sangat setuju dengan pendapat Dr. Zubaidi. Hindari kentang yang bertunah, hijau, lenyek, kentang lebam.